Sayyidina Mastawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi Allah, perumpamaan dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti sesiapa antara kamu yang mencelup jarinya ke dalam lautan, lantas dia perhatikan berapa banyak air yang terlekat pada jarinya, yakni sebagaimana air yang terlekat di jari adalah sangat sedikit jika dibandingkan dengan air yang ada dalam lautan. Demikianlah dunia ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan akhirat. Riwayat Muslim. Seterusnya Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bijaksana ialah orang yang selalu melakukan muhasabah terhadap dirinya dan melakukan amalan untuk kehidupan selepas mati. Sementara orang yang bodoh ialah orang yang menurut hawa nafsunya, kemudian menaruh harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang Maha Pengampun. Riwayat Tirmizi. Seterusnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa saya bersama jemaah 10 orang telah datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Ansar telah bangun lalu bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah orang yang paling bijak dan paling teliti kerjanya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang paling banyak mengingati maut dan yang paling banyak membuat persediaan untuk maut sebelum datangnya maut. Orang yang melakukan demikian ialah orang yang bijak. Mereka inilah orang-orang yang telah mendapat kemuliaan dunia dan ketinggian akhirat. Riwayat Tabarani Majmu' Zawaid. Seterusnya Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakarkan satu rajah 4 persegi. Kemudian di tengah rajah 4 persegi tersebut, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan satu garisan lurus panjang sehingga keluar dari rajah itu. Kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam menggariskan garisan-garisan kecil dalam rajah 4 persegi. Para ulama melakarkan rajah itu dengan pelbagai bentuk. Selepas itu Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, garisan tengah ialah manusia itu sendiri, dan garisan 4 persegi yang mengelilinginya dari tempat penjuru ialah maut. Seseorang manusia tidak boleh keluar daripadanya. Garisan yang terkeluar itu ialah angan-angannya yang melepasi kehidupannya sendiri. Dari garisan-garisan kecil itu ialah hal-hal yang mendatangkan dalam kehidupan seperti kesakitan dan kemalangan. Setiap garisan ialah satu musibah. Jika ia terlepas daripada satu musibah, yang lain pula akan datang menimpanya. Riwayat Bukhari. Dan yang terakhir sekali, Sayyidina Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 perkara tidak disukai oleh anak Adam. Pertama, maut. Sedangkan maut lebih baik daripada fitnah, iaitu keburukan, yang ini dengan sebab kematian seseorang itu akan terselamat daripada keburukan-keburukan yang merosakkan agamanya. Kedua, sedikitnya harta tidak disukai oleh anak Adam, sedangkan sedikitnya harta akan mengurangkan hisab pada hari kiamat. Riwayat Musnad Ahmad Majmu' Zawaid. Jadi apa yang kita dengar semoga mendapat faedah daripadanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu